Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni 28/95, Hari Raya Ailadha yang kedua. Kami baru sampai semalam dari kampung. Ada waktu terluang sikit. Nak buat pembersihan dan cucian di tepi rumah. Dah lama saya tak tengok. Jadi lepas hujan lebat beberapa hari ni, perubahan musim, monsun lah, daripada musim panas ke monsun, dia hujan lebat, jadi tak ada nak tengok. Jadi kat sini saya nak tunjukkan tempat tanaman ni, pokok-pokok harian macam kunyit, serai. Jadi jom, saya ingat nak buat cucian sikit lah. Jom kita tengok. Okay. Ini keadaan di belakang rumah ni. Pokok serai, pokok daun kari. Tu ada pokok mulberry dulu. Boleh tengok video-video lama, ada pokok mulberry, tapi saya dah buang sebab takut mengganggu kawasan jiran, sebab pokok lebih berhampiran kawasan jiran sebelah. Jadi tak mau mengganggu. Kita tengok lagi dekat. Ni pun tak mesin lagi, tak mesin. Ni pokok mulberry, pokok cermai merah. Ni keadaan semua ni. Jadi kita nak buat cucian sikit lah. Lagi saya akan tunjuk cucian, tapi dengan time slap lah. Kita bagi clear ni. Ni pokok markisa. Di samping video ni, jadi saya nak tunjukkan lah sikit pokok ni. Pokok mega food. Habis tak ada tengok, jadi semok sikit lah. Jadi saya nak buang, nak clear, bagi clear. Pokok kari pun sama juga. Habis rumput-rumput naik, anak-anak pokok pun banyak ni. Ni pokok daun kesum yang buat laksa tu kan, pun tak ada tengok. Ni pokok kunyit, pokok daun kunyit. Jadi ni anak-anak pokok daun kari. Betul-betul tak ada sempat dah tengok. Okey, ni pokok mulberry yang saya cakap tadi. Dia dah berbuah. Jadi keadaan tak terkawal. Bila hujan panas, pokok mudah naik. Pokok umpuk-umpuk akan mudah naik. Ni pokok 5 put. 5 put tu menjadi. Banyak buah kali ni. Banyak buah. Tapi pokok 5 pokok ni saya tak tahu kelebihan. Boleh tuan-tuan komen sikit dekat komen. Suggest boleh buat apa selain pada kita boleh buat mandi ataupun buat tom yum kan. Oh, cabut. Dah tercabut. Okey, ni 5 pokok. Alhamdulillah cantik. Jadi ada kata yang boleh buat ulam. Kulit dia kita hiris nipis-nipis. Lepas tu kita buat ulaman makan dengan nasi. Dia pahit sikit tapi sedap. Boleh menghilangkan bau badan. Jadi siapa yang tahu boleh komen sikit dekat komen. Suggest boleh buat apa. Pokok boleh 5 pokok ni. Selain pada daun dia, kita buat tom yum kan.
Okey, jom kita buat cleaning area. Okay, let's go. Okey tuan-tuan, ni alatan yang perlu kita buat untuk buat pembersihan. Glove, cangkul kecil, dan cutter ataupun gunting pokok, kasut, plastik sampah, dan kemudian kita ada baja tanaman. Jadi lepas kita settle buat pembersihan, kita clear pokok-pokok kecil ni. Jadi kita akan tabur baja. Ni baja kopi, ni baja bunga, dan ini growing fertilizer. Jadi kita bajakan balik pokok-pokok ni. Okay, let's go. Dari tumbuh sendiri. Perlukan kursi, cangkul dan cutter. Jom kita buat.
Assalamualaikum. Okey, kita dah selesai buat pembersihan. Tak lama, dalam setengah jam ataupun sejam tu je. Jadi kita dah selesai. Kita dah buat cucian. Pokok-pokok kita dah buang buku yang kecil tu kan. Kita buang. Jadi jom tengok hasil dia. Okey, ni hasil dia. Selepas setengah jam atau 40 minit buat pembersihan. Okay, ni pokok serai. Belakang tu ada anak pokok kari. Ni pun anak pokok kari. Nanti kita alih, kita buat video next. Nanti kita buat video untuk alih pokok anak-anak pokok kari. Ni bapak pokok kari. Laluan. Dan tadi saya ada cakap pokok mulberry Pokok mulberry saya cuba buang, tinggal tunggu tapi dia bubuh lagi. Jadi persiapan untuk rasa. Ni anak pokok kari. Pokok kari. Ini pokok daun kunyit. Okay, ini pokok daun kesum. Ini pokok kari. Okey, ini pokok America fruit. Dan tadi semak sikit ni pokok markisa. Ada dua nak pokok markisa. Okay. Ini keadaan selepas kita buat pembersihan. Ini pokok 5 pokok tadi. Dah circle. Ini ialah video sebelum dan selepas. Selepas ni tempat kita santai-santai. Okey, hasil daripada pembersihan ni sampah dia. Ni sampah dia. Lepas hitam je. Jadi untuk baki talang tu nanti kita akan buat pembersihan secara potong guna mesin. Ini video. Okey. Terima kasih kerana menonton. Support video saya. Tunggu video-video manfaat akan datang. Terima kasih. Okey, bye bye. Assalamualaikum.